Satu hari, satu soalan. Let's go. Kita tengok petunjuk ada. Buku ni dia ada petunjuk Jadikan Q sebagai perkara tajuk bagi persamaan pertama. Kemudian gantikan nilai Q ke dalam persamaan kedua. Mudah. Okay, let's go. Okay, 2P tambah Q sama dengan 13. 3P tolak 2Q sama dengan negatif 5. So, yang ni kita pindah ke sana. Jom kita buat. So, Q kita jadikan sebagai tajuk sama dengan 13 tolak 2P. Okay, so kita dapatlah equation ketiga. Okay, ni pertama, ini kedua. Okay, so kita gantikan nilai dalam ni lah. Okay, so 3P tolak 2Q, Q yang ni. Okay, 2. 13 tolak 2P. Okay, sama dengan negatif 5. So, yang ni darabkan dalam dia, darabkan dalam dia. Okay, so 3P tolak 26. Okay, tolak tolak jadi tambah 4P sama dengan negatif 5. Okay, P kita biarkan dekat sini. Yang bukan P kita pindah lah. So, nombor ni okay, bulat sekali dengan negatif dia. Senang. So, pindah dekat sini. Akan jadi positif lah. So, 3P tambah 4P sama dengan negatif 5 tambah 26. Dah nampak macam senang sikit lah. So, 3P tambah 4. So, jadi 7P sama dengan negatif 21. Okay, so 7P darab pindah sini akan jadi bahagi. So P sama dengan 21 bahagi 7. So sama P sama dengan 7, 14, 21, 3. So P sama dengan 3. So gantikan, nak cari Q pula, gantikan P ni dalam equation 1 lah, senang. Okay, so 2P tambah Q sama dengan 13. Okey, kita gantikan P dalam ni. So, 2 darab 3 tambah Q sama dengan 13. So, 6 tambah Q sama dengan 13. 6 pindah sana akan jadi tolak lah. So, Q sama dengan 13 tolak 6 sama dengan 7. So, Q sama dengan 7. Senang je, okay? Dapat sesuatu, like dan komen.